Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua tentang adakah wang derma yang diterima akan menjadi harta pusaka. Dalam perkara ini, waris dan ahli keluarga mesti ambil peduli dan faham tentang wang derma yang diterima. Apabila berlaku sesuatu musibah atau ujian seperti ditimpa sakit, kemalangan atau kematian di dalam sesebuah keluarga, terutamanya kepada ketua keluarga, ramai yang bersimpati dan ingin menolong bagi meringankan bebanan yang ditanggung oleh keluarga tersebut. Orang ramai seperti saudara mara, jiran tetangga, sahabat handai dan lain-lain lagi pasti memberi sumbangan derma. Kawan-kawan sekerja, ahli-ahli masjid setempat membantu mengumpulkan dana daripada kutipan orang ramai untuk disumbangkan kepada keluarga ini. Perkara utama yang perlu kita lihat dan pertimbangkan adalah kita mesti memastikan dan memeriksa sama ada dana atau wang kutipan tersebut diterima sebelum atau selepas berlakunya kematian. Sebagai contoh, apabila berlaku satu kematian, ramai saudara mara, sahabat handai, jiran tetangga, kawan sekerja datang menziarahi keluarga dan memberi sumbangan derma. Dana atau duit ini diterima selepas berlaku kematian. Ia tidak dikira sebagai harta pusaka dan ia tidak perlu untuk dibahagikan mengikut hukum faraid. Dana atau duit ini dianggap sebagai satu bantuan kepada keluarga untuk menguruskan jenazah. Dan dana ini atau duit ini juga boleh digunakan oleh ahli keluarga untuk perbelanjaan harian bagi kelangsungan hidup atau untuk apa-apa tujuan kebaikan yang boleh memberi manfaat kepada keluarga dan si mati. Saya berharap perkongsian ini dapat membantu anda semua faham apakah status wang derma yang diterima oleh keluarga selepas kematian. Jangan lupa untuk follow dan like bagi mendapatkan maklumat berkaitan perancangan harta pusaka dari masa ke semasa, dan jangan lupa untuk share post ini kepada keluarga dan kawan-kawan agar kita sama-sama mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Terima kasih.